Kebanyakan orang puan-tuan bila dapat gaji banyak ataupun dia tak pernah dapat duit sebanyak tu, dia akan ada duit lebih je, dia akan upgrade lifestyle. Dia akan beli iPhone baru, belanja family makan besar, pergi travel sana sini kan. Lepas tu bila ada kecemasan ataupun krisis sekejap datang, dia akan cemaslah sebab dia tak ada backup. Dia tak ada simpanan yang boleh backup dia selama kurang-kurangnya 3 bulan gaji. Kita boleh enjoy hidup kita puan-tuan, bukan je tak boleh enjoy. Tak salah pun untuk enjoy certain amount daripada kita punya pendapatan tu. Tapi kalau kita reward diri kita seawalnya sebelum kita reward masa depan, itulah masalah. Maksudnya reward masa depan dulu. Simpan dulu beberapa portion daripada gaji kita untuk reward kita pada masa depan. Letak sikit dalam mas, dan selebihnya bolehlah kalau nak enjoy pun mengikut bajet. Orang yang bijak ni dia simpan dulu puan-tuan, dia belanja kemudian. Orang yang lagi bijak, dia simpan untuk masa depan dia. Orang rugi dia belanja dulu, dia menyesal kemudian. Anda nak mula dengan RM100, simpanan emas fizikal, klik link dekat bio.